jadi rebutan. Ya, siapa yang dapat batu ni, dialah yang paling berkuasa. Dengan kuasa sakti batu delima ini kebayan bertukar jadi naga. Naga jahat pula tu nak hapuskan kita semua. Itulah bahayanya jika batu ini dapat ke tangan orang yang berniat jahat. Betul-betul. Si baik atau datang dan bebaskan nenek kebayan. Ya, tapi Opa rasa nenek kebayan masih hidup. Kunci. Akhirnya, batu ni kembali pada tuannya. Ya, bertambah beratlah tanggungjawab kita. Kita? Yalah, batu ni kan batu keturunan keluarga Opa. Maknanya batu keluarga kita lah. Oh. Jadi, kita kena jaga batu ni supaya tak jatuh ke tangan nenek kebayan. Betul tu. Jangan simpan situ. Senang sangat orang cari. Pergi simpan dalam bilik kecil tu. Baik, Opa. Siapa punya tu? Itu kasut dan selipar mak abah. Dalam peti tu banyak lagi pakaian dan barangan mereka. Oh. Ini semua barangan magic keluarga Opa. Cantiklah tongkat ni, lain daripada kita punya. Betul-betul. Pakaian dia pun cantik daripada kita punya. Opa? Opa tak ada. Alah, dah tak boleh tanya apa-apa. Dah, jom keluar. Alah. Tapi Opa rasa nenek kebayan masih hidup. Ipin, dengar sini. Kita bakal menjadi penjaga batu tu nanti. Jadi, jangan asyik main je. Pastikan ilmu magic korang kuat untuk lawan sesiapa saja yang cuba nak curi batu tu. Faham? Faham, Kak? Upin, cepat! Nanti Atuk tinggal. Kak, kita orang nak pergi Tasik Biru. Nak buat apa ke sana? Atuk ajak berkelah. Bolehlah, Opa. Dah lama kita orang nak ke sana. Orang kata tempat tu cantik. Pergilah, tapi berhati-hati. Jangan main dekat tasik. Tasik tu dalam. Baik, Opa. Terima kasih. Akak jangan risau. Sampai sana nanti, kita orang akan belajar dan berlatih ilmu magic dengan Atuk dan kawan-kawan. Bagus, jangan buang masa. Nenek kebayan akan datang balik bila-bila masa untuk dapatkan batu delima sakti. Sampai pun korang. Kenapa lambat? Pim, pim, pom, pegang. Naik cepat. Ih, seronoknya. Mesti ramai orang kat sana kan? Dengannya begitulah. Sedia semua? Pim, pim, pom, terbang. Pam, pam,
Ramainya orang. Iya, karena tempat ini bagus banget dan nyaman untuk beristirahat. Betul. Abang Roy pun ada. Aboy! Upin. Hai. Orang buat apa kat sini? Dengan dendam kesumat terpendam, akan ku sembuhkan diri dari besa dan lebam. Hutan dan tasik biru sebagai saksi, akan ku balas semua kekalahan tadi. Nenek Kebayan. Apa korang buat di sini? Ini kawasan Nenek Kebayan. Ya, semua dari sini. Kenapa ni? Aku dah hilang kuasa magic. Tolong! Kembalikan tongkat saktiku! Kalau berani, marilah ambil. Kasihanilah aku. Kembalikan tongkat itu. Aku perlukannya. Cis, perlukan untuk menyusahkan orang. Jangan harap aku nak bagi. Tongkat saktiku. Hairan, di sini aman. Tapi di sana... Opa! Diorang dalam bahaya! Ha? Siapa? Upin, Ipin, Atuk dengan kawan-kawannya. Roy baru balik dari Tasik Biru. Ketakutan sebab nampak Nenek Kebayan di sana. Sekarang Atuk dengan yang lain sedang bertarung dengan Nenek Kebayan. Kesiannya. Mereka tak bersedia tu. Kita kena selamatkan mereka, Opa. Nenek Kebayan telah kembali. Ros, cepat siap dan ikut Opa ke sana. Kita ada tanggungjawab besar. Lihat semua. Aku telah berjaya timbulkan semula istana keluargaku. Aku sekeluarga akan menakluk kejahat ini. Kenapa batu-batu istana tu bentuk naga? Sebab Nenek Kebayan berketurunan naga. Apa segitu? Daddy! Tolong! Sekarang orang bersedia dengan tongkat masing-masing. Jangan bagi dia hidupkan naga-naga tu. Kita bersatu dan hapuskan Nenek Kebayan. Apa? Kau orang akan aku hapuskan dulu. Perampakan! Sakitnya badan
Tapi kita tak boleh mengalah. Sekarang, terimalah balasan terakhirku. Rampampak! Nenek kebayang tak serik-serik. Untuk apa kau kembali? Suka hati akulah. Ini kan tempat asal keturunan aku. Kawasan tasik ini kepunyaan keluargaku. Adakah itu tongkat sakti sang pendeta? Ya, tongkat ini akan tamatkan riwayat kau sekarang. Tak semudah itu. Rampampak! Opa tak apa-apa. Batu delima sakti. Delima sakti dan tongkat magik kini di tanganku. Malapetaka sudah diseru. Tiba masanya sihirku menyatu. Keluarlah segala naga. Kita bersatu. Rampampak! Kita keluarga bersatu. Pipipo, panas! Jangan. Opak kuat. Dia boleh lawan. Burung centayu. Opa tak apa-apa? Syukur. Semua dah selamat. Ya, berkat keluarga yang bekerjasama pasti berjaya dalam apa keadaan pun. Tapi kenapa? Kenapa Opa bertukar jadi burung centayu?
Opah boleh bertukar sebab Opah dari keturunan penjaga asal Batu Delima Sakti. Selagi batu ini berada di tangan kita, kita punya kuasa yang sangat dahsyat, iaitu kuasa burung jentayu. Tapi kalau tak pandai jaga, boleh memakan diri. Memakan diri? Ya, maknanya boleh musnahkan diri sendiri. Hanya orang-orang tertentu saja yang boleh mengawal dan menggunakan batu Delima Sakti. Opah pun tak pernah guna kuasa batu delima ni. Takut Opah tak mampu kawal kuasa dia. Tapi disebabkan kau orang dalam bahaya, Opah sanggup gunakan. Opah, naga dah terhapus. Maknanya nenek kebayan pun terhapus juga kan? Sepatutnya macam itulah. Upin, maknanya kita pun boleh jadi burung jentayu lah nanti. Mungkin? Layang-layang aku nggak mau terbang. Ya nggak? Aku udah capek. Pin pom. Ih, pin pom. Pin pom. Waduh, Ihsan. Jangan gitu lagi. Aku takut. Yelah, aku minta maaf. Susanti, tukar je lah tongkat ajaib tu. Dah tak ada kuasa. Enggak, ini kesayangan aku. Suka hati kau lah. Kawan-kawan, mari lumba layang-layang. Jom! Tunggulah Upin Ipin datang. Boleh main sama-sama. Mana dia orang ni? Nampak sangat. Ish, mana ni? Ipin, jumpa tak? Kat sini pun ada. Mana agaknya kita simpan? Entahlah, tak ingat dah. Lama tak main. Seronok kan dulu kita main? Pin pom. Pin pom. Bunyi apa tu? Apa ni? Jerit-jerit. Bising je. Yelah, tengok muka akak macam tu buat kita orang terkejut. Betul. Apa lah akak ni?
Ish. Kakak, belakang almari tu ada benda. Dia bunyi tok tok tok. Pergilah tengok. Ish, tepi. Pin, pop. Pergilah tengok. Yelah. Wah, punya budak. Fuyo, akak dah pandai buat mijing gerakkan barang. Dia mesti Opah yang ajar, kan? Tahu tak apa? Kak, betulkan balik almari ni. Boleh. Oh, Magic nak betulkan balik Opah belum ajar. Jadi, tolaklah sendiri ya. Ajaib pin pom. Magic pin pom. Bahagian 2. Apa nak buat? Fikir cepat. Sabar. Apa ajar itu? Kalau nak hentikan barang berterbangan tanpa tongkat ajaib, kena cakap. Aduh. Dapat pun. Oh. Upin! Mana korang? Marilah kita terbang. Hah? Terbang? Fuyo! Jom! Ayo! Cepat! Pin pom!
nanti. Ya ampun. Kenapa jadi gini? Susanti, jangan sedih. Tok Dalam boleh bagi, Ma. Betul-betul. Mari. Jom. Jom lumba layar-layar lagi. Jom. Siapa sampai dulu dia menang. Aku mesti menang saja. Kawan-kawan. Assalamualaikum. Hello. Everybody home? Sepi. Tak ada orang pun. Itu kunci. Tak boleh buka. Tingkap pun kunci. Macam mana ni? Tepi semua. Pin. Pau! Cacik! Jadi! Tengok ni. Cacik! Mail! Mail! Baik, orang pun tak ada. Mana dia orang pergi? Ihsan, kau... Ihsan pergi mana? Ihsan! Tante... Macam pernah tengok. Opa yang tunjuk. Inilah ahli sihir yang paling hebat waktu tu. Betul. Semua orang takut dengan dia.
Bangun. Apa dia jadi? Kita kat mana ni? Kita kat rumah ahli sihir. Korang pingsan tadi. Nasib baik tak apa-apa. Terima kasih kerana anak-anak telah lepaskan nenek dari penjara buku ni. Jadi, untuk meraihkan hari yang gembira ini, nenek nak masak sup istimewa dan kita makan sama-sama, ya. Apa ni? Mesti sedap ni. Dia nak masak kita ke? Nenek pun dah lama tak ada tetamu. Pin, pom. Pin, pom. Pin, pom. Pin, pom. Jangan ketawa. Dulu, nenek adalah ahli sihir yang tersohor. Nenek boleh buat apa yang nenek suka. Tapi sekarang, tongkat ajaib nenek sudah dirampas. Nenek mesti dapatkan balik tongkat ajaib itu. Tapi sementara itu... Pin, pom. Hah? Pin, pom. Kenapa tak jadi ni? Telepon! Pin, pom. Jangan lari. Cepat. Orang tak apa-apa. Atu! Ahli sihir tu! Tahu. Ahli sihir itulah yang telah hilang kuasa sebab salah guna. Dengar ni. Bila kita ada kuasa, gunalah untuk membantu. Bukan merosakkan. Kalau tak, itulah akibatnya. Tolong. Hiduplah dia bersendirian. Semua kuasanya dah dirampas dengan tongkatnya sekali. Atu, siapa yang ambil tongkat ajaib dia? Adalah. Dah, mari balik. Jom! Bagi balik tongkat aku. Tolong! Pin lagi pin, inilah dia. Kembang iras itu biasa. Pin lagi pin, ragam aksinya. Kau disenangi sampai jumpa. Pin lagi pin selamanya. Betul-betul.
betul. Pin Pin Pom Delima Sakti. Bahagian 1. Wah, pagi-pagi dah datang dengan pakaian cantik ni. Nak ke mana? Lupalah tu. Ha? Lupa apa? Kan Atuk janji nak bawa kita orang jalan-jalan. Tengok Bandar Sakti Durian Terapung. Ha? Tu, Pin nak masuk rumah ni nanti. Ada pertandingan. Siapa menang dapat hadiah. Batu Delima Sakti. Batu Delima? Ini kalau jual, kaya aku. Boleh. Yang penting kat sana nanti, jangan merayau dan dengar cakap Atuk. Faham? Faham, Atuk. Sekarang korang tunggu. Atuk nak bersiap. Jom semua. Kecilnya. Mana muat? Tak apa. Saya besarkan. 2, 3 anak ayam. Pin. Oh, sudah salah. Dah. Tepi. Pin. Pin, pom, 3. Jom. Sedia. Betul-betul macam durian terapung. Nak satu? Tengok tu. Selamat datang ke rumah sesat. Sesiapa yang masuk dan berjaya keluar dari rumah sesat ini akan mendapat hadiah istimewa. Batu Delima Sakti. Mesti lepasi 3 pintu berkunci. Saya mau itu batu. Aku tak jadi masuklah. Takut sesat. Nanti tak boleh keluar. Tak jantanlah kau. Nah, ni ada peta. Kita ikut je. Macam senang je. Aku ikutlah. Orang masuk, Atuk tunggu kat luar. Kat sini. Ayo. Apa buat kat sini? Kalau
tongkat saktiku. Aku mesti dapatkan batu delima sakti. Masa itu, aku yang paling berkuasa. Kau pasti tewas, Tok Dalang. Tibalah masa untuk aku membalas dendam. Api! Apa yang terbakar tu? Tongkat! Ini bilik cermin. Tak ada kunci. Macam mana ni? Apa? Kita cari pintu keluar lain. Tapi di mana ya? Kita dikelilingi cermin. Macam aku lah. Nak keluar, kena cari kunci dan pintu keluar. Mari jalan. Ipin. Penatnya. Bila boleh keluar ni? Ada gagal. Apa benda? Anda gagal. Jangan risau. Sesiapa yang gagal akan terus dibawa keluar dari rumah. Yang lain semoga berjaya. Itu macam suara nenek kebaring. Cucu, dah setia nak main dengan nenek? 2, 3, habislah kita. Tengok tu. Itu kuncinya. Macam mana kita nak ambil? Mari, cucu, mari. Kita sudah okey. Kau dah selamat. Anda gagal. Kita tak boleh kena air. Nanti gagal. Macam mana nak kalahkannya? Magic pun tak berkesan. Aku ada satu cara. Apa dia? Sabar. Wah, Upin memang bijak. Hai.
Upin. Sana ada pintu. Cepat. Wah, panjangnya buku. Saya suka. Bilik buku je. Ya. Buku ini situ. Tak pakai saja. Cepat. Kakak. Cu di mana? Upin, tengok tu. Kunci. Oh, pintu pun kat situ lah. Jom, kita ke sana. Shh, nampaknya kita kena tebak. Mana cucu nak lari? Cepat, buka pintu. Selamat. Bilik apa ni? Ini bilik terakhir. Kita buat apa? Kita kena lawan dengan binatang berkaki 8. Mak, oi. Binatang apa tu? Tak menjadi. Biarkan dia pergi. Upin, kunci. Batu delima sakti. Batu delima sakti jatuh ke tangan aku. Batu itu kita orang punya. Bagi balik. Sisi kau. Budak kecil tak cukup ilmu. Mana boleh kalahkan nenek? Dengan adanya tongkat saktiku dan batu delima ini, akulah yang paling berkuasa. Tiada siapa yang boleh mengalahkan aku lagi. Tok Lalang boleh. Tok Lalang? Mana? Mana dia? Aku akan hapuskan dia. Korang tak apa-apa? Mana Upin dan Ipin? Ipin ada dekat dalam dengan nenek kebayan. Apa? Upin, Ipin. Habis kau kali ini. Tak semudah itu. Aku ada ini.
betul? Ada. Akak-akaknya kat mana ya? Bahagian 1. Tersebutlah kisah sebiji batu delima sakti asalnya dari gunung berapi. Kuasanya hebat tidak terperi. Sumber kuasa si naga sakti tiada tolok banding di dunia ini. Naga sakti mengganas di bumi. Tiada siapa mampu menandingi. Manusia hidup takut dan bersembunyi. Namun pada suatu hari datang seorang pendeta di Segani. Dengan panahan tongkat sakti, dia merampas batu delima sakti. Naga sakti tewas menyembah bumi. Orang ramai bersorak gembira mengucap terima kasih pada si pendeta. Batu delima sakti disimpan di tempat rahsia agar naga sakti tidak kembali semula. Begitulah cerita kisah batu delima sakti. Sekarang batu delima tu kat mana? Ini kan cerita dongeng je. Bukan betul pun. Kau ni. Ini kisah benar, bukan cerita dongeng. Ya betul. Maknanya naga sakti tu ada. Ya ke? Ada. Batu delima sakti pun ada. Air apa ni? Alamak, habislah barang-barang. Tengok tu. Mesti Atuk ada dalam store. Jom kita sibuk. Jom. Atuk. 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 Lah, apa jadi? Ada pun Atuk. Orang tak ada apa-apa kan? Boleh tolong Atuk keluarkan barang-barang ni. Malam air naik. Habis basah barang-barang Atuk. Semua ni nak kena jemur. Baik, bos. Oi, baik-baik sikit. Jangan semua nak campak.
Tolong susah, tak tolong susah. Tok Jalan, jaga kau. Aku sudah kembali. Hah? Apa tu? Wah, batu delima sakti. Batu delima sakti? Oh, Atuk cerita batu delima sakti ada kuasa hebat. Boleh panggil naga. Mana ada naga dalam dunia ni? Tapi batu ni bercahaya. Mesti ada kuasa tersembunyi. Tak ada. Batu delima ni harta pusaka keluarga kita. Dah disimpan turun-temurun. Kenapa simpan kalau tak ada apa-apa kuasa? Betul. Dah, jangan banyak soal. Simpan balik elok-elok. Baik, Opah. Apa benda tu? Oh, ini batu zamrud. Atuk bagi. Atuk suruh jaga elok-elok. Sebab batu ni boleh lindungi diri kita dari kuasa jahat. Betul ke, Opah? Betul sangat. Batu delima sakti. Aku mesti dapatkannya. Wahai batu delima sakti, tunjukkan di mana kau berada. Oh, batu delima sakti. Sudah lama ku cari. Rupa-rupanya di sini kau. Nenek kebayan! Perampakan! Kenapa ni? Perampakan! Wahai delima sakti, berikan ku kuasamu. Jelmakan aku sebagai naga sakti.
Nenek kebayan! Berhenti! Ha? Sudah terlewat. Akulah yang paling berkuasa. Aku akan hapuskan kamu semua. Tolong! Opa dengan akak! Apa dah jadi? Pin, pop! Opa! Akak! Opa! Jangan! membuat huru-hara di kampung ini. Batu delima sakti kat kepala naga. Kau ingat cerita tu? Ingat? Kita kena ambil batu tu. Naga akan hilang kuasa dan jadi lemah. Baru kita boleh lawan dan hapuskan dia. Alamak, tak percaya.
Apa dah jadi? Mana naga? Naga dah lari ke hutan. Dia cedera teruk. Dah pecah. Aku mesti dapatkan yang sebelah lagi. Berantakan! Batu delima sakti kepunyaan aku. Aku yang berkuasa sekarang. Pin, pin, pop!